30 hari 30 nasihat episod 3. Uish, ngantuk ni. Lama lagi ke dah buka puasa ni? Sejak bila ada biskut pula ni? Tak boleh. Puasa. Allah, panasnya hari ni. Haus lah. Tak apa. Ya. Jom lagi. Puasa. Assalamualaikum. Tertelan air liur banyak kali time bulan puasa. Telan air liur ni salah satu perkara dalam umum al-bahwa, iaitu perkara yang tidak dapat dielakkan. Jadinya haram ke? Tak. Sebab apa? Bila kita katakan perkara yang tidak dapat dielakkan ni, kita ada hukumnya dimakruhkan. Jadinya kalau kita tertelan air liur banyak kali, hukumnya makruh. Maksudnya kita mengumpulkan air liur itu banyak kali. Tapi kalau tak sengaja, tak apa, dimaafkan oleh syarak.